Okey, kalau hangpa tengah cari tripod untuk travel, kalau nak beli dekat parent ke kan, untuk diri sendiri ke, hangpa boleh tengok tripod daripada KNF MS08 ni, sebab tripod ni dia boleh pergi tinggi dia 5'2". 5 kaki 2 inci atau lebih tepat sebenarnya 5 kaki 1.6 lah. So tinggi dia lebih kurang saya lah. Saya tinggi 170. Kemudian tripod ni dia adalah 2-in-1. Yang mana dekat atas ni ada tripod track yang hangpa boleh masukkan. Contoh nak pasang lighting ke ataupun hangpa nak letak phone holder sendiri. Tapi kalau tak ada phone holder, jangan risau sebab dia datang dengan phone holder dekat sini yang hangpa boleh masukkan phone hangpa dan hangpa boleh shoot secara vertikal dan juga horizontal sebab dia ada 360 ball head yang mana hangpa boleh pusing, hangpa boleh shoot kiri, kanan. So 360 ni maknanya hangpa boleh pusing kat sini, kemudian kat sini pun boleh. Tapi hangpa janganlah ingat dia adalah carbon fiber. Sebab sini adalah stiker sahaja. Tapi dia punya material walaupun plastik, aku boleh katakan dia agak sturdy, quite kukuh untuk hangpa shoot kalau hangpa pakai phone, action cam ataupun apa-apa kamera yang ringan dia bawah daripada 3 kilo. Dan last sekali, kenapa tripod ni sesuai untuk orang yang nak pergi travel? Sebab dia datang dengan remote yang mana hangpa boleh connect secara bluetooth dan hangpa boleh tekan pada jarak yang jauh. So tak ada lagi alasan nak minta tolong orang ambil gambar segan dan sebagainya. Hangpa boleh saja ambil gambar secara sendiri.